Seorang wanita warga emas ditemukan rentung selepas rumahnya musnah dijilat api dalam kejadian di Kota Belud, Sabah awal pagi Sabtu. Kejadian berlaku sekitar jam 2 pagi dan mangsa berusia lingkungan 70-an ditemui di bilik tidurnya dipercayai gagal menyelamatkan diri. Ketua Polis Daerah Kota Belud Superintendent Syahrudin Mat Husin berkata mangsa adalah seorang yang lumpuh dan tidak dapat bergerak akibat menghidapi penyakit buah pinggang kronik. Jelasnya mangsa telah dibawa ke unit forensik Hospital Kota Belud dan siasatan mendapati tiada sebarang unsur jenayah ditemui di lokasi kejadian. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut STR. Media sebelum ini melaporkan kebakaran melibatkan sebuah rumah tidak kekal yang terbakar 100%. Pasukan bomba bertindak memadam api menggunakan kaedah ofensif dengan sumber air dari tangki jentera. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 2.50 pagi sebelum pasukan bomba menemui mangsa di bilik tidur. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada jam 5.30 pagi.